Gold bar 1 kilogram ini harganya sekitar RM150,000 10 tahun lepas. Pada waktu tu, harga emas hanyalah sekitar RM150 per gram. Hari ini, gold bar 1 kilogram berharga sekitar RM650,000. Jika anda simpan RM150,000 dalam ASB, tabung haji ataupun KWSP selama 10 tahun, adakah simpanan anda akan dapat pertambahan sebanyak ini? Apa yang kita boleh simpulkan dari kenaikan harga gold bar 1 kilogram ini? Pertama, gold bar 1 kilogram masih kekal sebagai 1 kilogram walaupun simpan selama 10 tahun. Tetapi, nilai RM150,000 10 tahun lepas sudah tidak sama. Dengan RM150,000 sekarang, anda hanya mampu beli 213 gram emas sahaja. Kedua, nilai simpanan emas berganda lebih 4 kali sejak 10 tahun lepas. Ini bermakna mata wang kita juga sudah turun nilai 4 kali ganda. Ambil pengejaran ini, tukarkan sebahagian dari simpanan anda dalam bentuk emas untuk melindungi simpanan anda supaya tidak dimakan inflasi. Nak saya bantu mulakan tabungan emas di Public Gold? Boleh rujuk link di bio atau isi borang sign up di bawah untuk saya bantu daftar akaun secara percuma dan saya bimbing sebaiknya.